Salam semua. Di hamparan sawah yang selama ini menjadi nadi makanan negara, satu amaran keras kini bergema. Kumpulan pesawah tampil mendesak kerajaan menilai semula dasar subsidi diesel dan bantuan operasi pertanian sebelum segalanya terlambat. Menurut Presiden Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yop, lonjakan harga diesel sejak kebelakangan ini bukan sekadar angka di pam minyak. Ia menggoncang seluruh rantaian pengeluaran padi, dari pembajakan hingga ke penuaian, yang bergantung sepenuhnya kepada jentera. Dalam tempoh sebulan sahaja, tekanan kos meningkat mendadak. Penggunaan jentera di sawah kini menjadi beban yang semakin menghimpit. Kos pembajakan dan penuaian dilaporkan melonjak lebih 50%. Bila digabungkan dengan harga baja, racun dan input lain, kenaikan keseluruhan boleh mencecah sehingga 65%. Lebih membimbangkan, sektor penanaman padi didakwa tidak termasuk dalam skim kawalan diesel bersubsidi. Tanpa akses kepada fleet card atau mekanisme perlindungan, pesawah terpaksa membeli diesel pada harga pasaran, menjadikan kos operasi tidak stabil dan sukar diramal. Dalam masa yang sama, bantuan kerajaan seperti insentif pembajakan dan penuaian dilihat tidak lagi selari dengan realiti kos di lapangan. Jurang semakin melebar, beban semakin berat. Malah, ada dakwaan bantuan tidak menyeluruh dan pelaksanaannya lewat, memaksa pesawah menanggung sendiri kos untuk beberapa musim. Kini, tuntutan mereka jelas, rombak semula struktur bantuan dan masukkan sektor padi dalam skim subsidi diesel bersasar. Kerana jika tiada tindakan segera, bukan sekadar sawah yang akan sunyi, tetapi bekalan makanan negara yang bakal terhenti. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.